Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami membawakan liputan khas iaitu program sambutan Jubli Perak EdTech JTM Kampus Pedas 2025. Mari kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang saya bersama dengan Dr. Afifah, salah seorang dari pameran pergigian. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh? Baik, boleh ceritakan sedikit tentang pameran yang dibawa hari ini? Okay, so untuk pergigian, kita daripada klinik pergigian Rembau. Untuk hari ini kita ada buat pemeriksaan pergigian dan juga rawatan untuk student dekat di sini lah. So kita buat rawatan cuci gigi sekali. Okay. So dekat sini kita ada pameran juga, pameran berkaitan dengan kanser mulut. So memang kita galakkan semua student kat sini untuk datang dan buat check up dan dapat free gift juga untuk yang terawal datang akan dapat berus gigi lah. Okay. Terima kasih Puan. Okay, sama. Sekarang saya bersama dengan Dr. Ferhan, salah seorang dari pameran pergigian. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Boleh Encik ceritakan sedikit tentang pameran kesihatan yang dijalankan hari ini? Okay, hari ini kita ada buat pameran, ada buat games juga yang berkaitan dengan kesihatan gigian lah. Okay. Kami ada juga buat treatment hari ini, rawatan scaling dan juga check up. Jadi sesiapa tu yang nak check, kita boleh check lah. Okay. Kita ada 2 chair, ada 2 kerusi cukup untuk semua pengunjung hari ini. Terima kasih Cik. Baik, sama-sama. Sekian sahaja liputan khas sempena program sambutan Jubli Perak EdTech JTM Kampus Pedas 2025. Semoga dengan sambutan ini, EdTech terus maju dan kekal menjadi institusi latihan yang cemerlang dalam melahirkan tenaga mahir berkualiti tinggi untuk negara. Saya Amsyad Darwish dari kru Pedestrians TV melaporkan.